Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Panji Baini, Yuska Salesman anda. Hari ni Panji nak review untuk korang 8 buah Proton Azora dengan harga bermula RM27,000 hinggalah yang paling murah RM14,000 sahaja. Kalau korang berminat, like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa geng, tekan button loceng ni, itu yang paling penting. Stay tune sampai habis. Okay guys, so yang pertama kita ada Proton Azora. Yang ni dia datang dari tahun 2015. Panji nak bagi dekat korang dengan harga RM25,000. Tapi Panji nak bagi lagi offer dekat korang sebanyak RM5,000. Kalau korang berminat, kita tengok dulu bahagian luaran kereta ni. Untuk bahagian luaran kereta ni, korang sendiri boleh tengok. Dia datang dengan cat original daripada Proton sendiri cat dia masih lagi cantik. Yang ni Azora Bolt Turbo memang sangat-sangat smart. Bahagian luaran dia Panji boleh rate 9/10 geng. 1% tu adalah sikit-sikit yang cala-cala, yang kemek manja-manja tu. Tapi geng, kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Dia datang dengan keluasan 7 seater. Untuk kereta ni dia datang dengan seat fully leather original daripada Proton. Untuk bahagian depan dia pula, dia datang dengan interior yang sangat-sangat cantik. Steering multifunction original daripada Proton sendiri. Dashboard cantik, condition memang sangat-sangat tip-top. Untuk kereta ni, apa je yang korang nak, semuanya ada kecuali Android player. Itu sahaja kekurangan untuk kereta ni. Untuk bahagian depan dia, korang sendiri boleh tengok lah. Dia cantik, grill dia pun masih lagi handsome. Macam abah-abah. Memang mantap, memang padu. So, untuk harga kereta ni, Panji nak lepaskan dengan harga RM20,000 sahaja. Panji ulang lagi sekali, Panji bagi diskaun dekat korang sebanyak RM5,000. So next, kita pergi ke next Azora pula, iaitu yang belakang ni. Dia datang dengan plate KDE 8764. Yang ni model dia datang dari tahun 2012 Yang ni datang 2012 dengan CC 1.6 auto. Yang ni model yang agak cantik sebenarnya. Dia datang dengan cat warna putih original, pun sama juga model CFE. Bold, memang handsome. Memang sangat-sangat handsome. Yang ni pun sama juga, harga dia RM23,000. Tapi Panji nak diskaun dekat korang sebanyak RM3,000 untuk jajan-jajan korang. So next, Panji nak belanja dekat korang bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully leather original daripada Proton. Korang sendiri boleh tengok lah, memang sangat-sangat perfect. Dia punya dashboard cantik, steering multifunction original daripada Proton. Yang ni belum lagi ada Android player belum ada lagi Android player. Memang spek yang biasa punya, yang simple punya. Tapi jangan risau geng, engine ok, gearbox mantap, memang sangat-sangat padu. So kalau korang berminat dengan kereta ni, macam biasa geng, jangan lupa tekan button loceng tu yang penting geng. Dan korang juga boleh contact je nombor yang ada dalam video ni, supaya korang boleh dapatkan detail kereta-kereta yang ada di kedai kami. Next, Panji nak bawa dekat korang kereta Proton Azora yang harga dia paling mahal yang ada dekat kedai kami. Dia datang dengan model Azora Bolt Turbo. Yang ni dia datang dari tahun 2015. Dia dah siap dengan box storage atas tu. Memang sangat-sangat smart. Yang ni dia dah siap dilengkapi dengan walkie-talkie, siren. Semua dah ada lah kat sini. Kalau korang nak bawa pergi camping pun memang tak ada masalah. Yang ni harga dia Panji nak lepaskan dengan harga RM30,000. Tapi diskaun untuk korang, Panji nak bagi RM3,000. So Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM27,000 sahaja. Tapi kita tengok dulu bahagian luaran dia. Cat original, rem BBS, saiz 16 inci. Memang sangat-sangat handsome geng. Memang sangat-sangat handsome. Next, kita tengok sikit bahagian dalaman dia. Korang sendiri boleh tengok. Dia datang dengan seat berwarna hitam, fully fabric, original daripada Proton. Yang ni dah siap dilengkapi dengan Android player, walkie-talkie, M player, semua dah ada lah. Kamera 360 pun dah siap untuk korang. Steering wheel pun original, engine ok, gearbox mantap, aircon sejuk. Korang tak payah nak fikir dah geng. Kereta ni memang sangat-sangat cantik. Macam yang Panji cakap tadi, korang sendiri boleh tengok lah. Dia dah siap amplifier dekat bahagian bawah steering dia. Dashboard dia, memang sangat-sangat cantik geng. Owner asal banyak bawa kereta ni untuk pergi camping. Memang sangat-sangat ngam geng.
Yang paling penting, dia ada extra storage box dekat bahagian atas. So, untuk kereta ni Panji nak lepaskan dengan harga RM27,000 sahaja. Next, Panji nak show lagi dekat korang Proton Exora yang ni model dari tahun 2013 model 2013. Sama juga dia datang dengan model Bolt CFE. Memang sangat-sangat handsome. Untuk bahagian grill dia, korang sendiri boleh tengok lah, memang cantik. Dia datang dengan cat berwarna gold original daripada Proton. Yang ni harga asal dia RM28,000, tapi hari ni Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM20,000 sahaja. Korang boleh bawa balik kereta ni. Condition korang jangan tanya, sebab kereta ni condition dia mantap condition mantap. Tak ada cacat cela, tak ada merekah, tak ada pecah, tak ada nampak lama. Untuk bahagian dashboard dia memang sangat-sangat cantik. Kereta pun dah siap dilengkapi dengan Android player. Steering wheel multifunction original daripada Proton. Mileage pun masih lagi rendah masih lagi rendah. Dia datang dengan interior berwarna hitam. Dekat door trim dia ada warna brown. Memang sangat premium lah geng. Memang sangat premium. Korang sendiri boleh tengok lah. Seat tak ada koyak, tak ada pecah, tak ada merekah. Memang sangat-sangat cantik. Macam yang Panji bagi tahu tadi, dia punya engine punya model, dia pakai engine CFE. Memang cantik geng. Model Bolt ni memang smart kalau CFE geng. Kalau korang nak laju, korang nak speeding, korang boleh ambil yang ni lah. Yang ni dia model turbo. So korang tekan je terus pergi geng. Tapi ingat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Jangan susahkan orang lain dekat atas jalan raya geng. Next, Panji nak jual kereta ni dengan harga RM20,000 sahaja. Korang jangan risau. Panji bagi lagi dekat korang diskaun sebanyak RM8,000. Korang bawa balik lah kereta ni dengan harga RM20,000. Next, kita ada lagi Exora Bolt CFE. Yang ni pun sama, dia datang dari tahun 2012. Yang ni spek fully standard fully standard, tak ada spek apa-apa. Spek biasa-biasa sahaja. Rim pun masih lagi original. Memang sangat cantik. Untuk bahagian luaran dia ni adalah cala-cala manja sikit. Kita tengok pula bahagian depan dia cantik tak cantik. Korang tengoklah, dia dah siap dengan nombor plate WYG888. Sorry, 448. Memang sangat-sangat smart lah geng. Korang tengoklah sampai tersasul dah Panji. Harga asal dia RM25,000. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM20,000 sahaja. Condition yang ni tip-top juga, tapi spek standard, tak ada jajan. Spek biasa keluar kilang. Cat original daripada Proton, dia datang dengan warna silver. Korang sendiri boleh tengok dia punya bahagian grill. Bezanya antara tahun 2013 dan juga tahun 2012. Korang sendiri boleh nilai lah. Korang punya duit, Panji punya barang. Korang boleh ambil kereta ni dengan harga RM20,000 sahaja. Panji bagi diskaun dekat korang sebanyak RM5,000. Next, kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam Seat fully leather. Sorry, Panji tak boleh nak buka kereta ni sebab diorang ni mungkin terlupa kot dia lock kereta ni. Dia datang dengan seat fully leather original daripada Proton. Steering wheel multifunction original daripada Proton. Dia punya bahagian dashboard masih lagi cantik tak ada merekah, tak ada pecah, tak ada kekotoran yang pelik-pelik. Korang sendiri boleh tengok. Condition kereta ni memang sangat-sangat cantik lah. Spek standard, korang tak payah pening-pening kepala. Korang tinggal polish balik fully body, terus naik balik warna asal dia. Macam biasa geng, kalau korang berminat, korang tekan button like, komen nak ramai-ramai, share video ni banyak-banyak dekat kawan korang, supaya diorang tak terlepas peluang promo yang Panji bagi dekat korang ni. Next, Panji ada lagi 3 biji untuk Panji review dekat korang. Yang ni special sikit. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM21,000. Siap Puspakom dan tukar nama. Mesti korang tanya kan, kenapa kereta ni mahal? Bukan sebab nombor plate dia. Korang jangan risau. Panji belanja kereta ni siap dengan nombor plate dengan harga RM21,000 sahaja. Siap Puspakom dan tukar nama. Kereta bebas aksiden, bebas banjir, tak ada masalah. Cuma color sahaja yang sedikit pudar. Jangan risau. Kereta ni condition dia cantik. Korang tengoklah dia punya grill. Masih lagi cantik. Tak ada pecah, tak ada merekah. Kereta ni pernah lah
orang kata hook dia ni jatuh barang apa tah, owner asal cakap dia kemek sikit, terus owner asal tukar baru. Korang sendiri boleh tengok, memang smart lah geng, memang smart. Warna je pudar sikit. Next kita tengok pula bahagian belakang dia. Sebelum tu dia dah siap dengan rim memang sangat cantik, dah siap dengan kasut dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Tayar pun masih lagi baru. Yang ni pun sama juga, dia datang dengan model Bold Engine CFE. Memang sangat-sangat handsome geng. Next, Panji nak bawa korang tengok bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully fabric original daripada Proton sendiri. Yang ni pun dia dah ada Android player, cuma need to repair balik je. Steering wheel original daripada Proton sendiri. Untuk dia punya dashboard memang sangat-sangat cantik. Yang ni dia datang dari tahun 2013 Engine, gearbox masih lagi padu. Aircon sahaja kurang sejuk, korang just need to top up balik gas dia. Jangan risau, tak ada bocor, tak ada yang pelik-pelik. Kereta ni boleh jalan jauh. Korang tinggal buat minor service, terus boleh jalan jauh geng. Next, Panji ada lagi 2 biji Proton Exora untuk dilepaskan dekat korang dengan harga paling rendah dan juga paling berbaloi untuk korang miliki. First, yang putih ni Panji nak lepaskan dengan harga RM14,000 sahaja. Tapi Panji nak bagi diskaun dekat korang sebanyak RM1,000 untuk korang ambil kereta ni. Kereta ni dia datang dari tahun 2014 Warna dia ada pudar-pudar sikit, tapi korang jangan risau, korang boleh cat baru balik. Kereta condition cantik lagi. Rem pun masih lagi original, korang jangan risau. Yang ni dia datang dengan model Exora Bold CFE. Bahagian belakang dia masih lagi seksi seperti baru. Seksi macam baru, dia dah ada reverse cam. Korang tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Kereta ni dia dah siap dengan seat fully leather yang original daripada Proton. Steering wheel multi-function original daripada Proton. Dia dah siap dengan Android player size 12 inci. Korang jangan risau. Kereta ni dia datang dengan keluasan 7 seater. So, kalau korang nak bawa family untuk pergi jalan-jalan, nak bawa makan-makan angin, boleh, tak ada masalah. Korang just buat minor service balik, korang dah boleh jalan jauh. Harga asal kereta ni kita orang nak lepaskan dengan harga RM20,000. Tapi hari ni sepanjang bulan 7 ni Panji nak belanja korang sebanyak RM6,000. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM14,000. Tapi Panji bagi lagi diskaun RM1,000. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM13,000 sahaja. Kalau korang berminat, korang boleh contact nombor yang ada dekat bawah. Jangan risau, kereta masih lagi available untuk korang. Next, Panji ada lagi sebiji Proton Exora Bold CFE. Yang ni pula dia datang dari tahun 2013. Kereta condition seadanya macam dalam video. Tapi geng, bahagian grill dia cantik, harga dia pun cantik. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM14,000 sahaja. Korang boleh bawa balik kereta ni dengan harga RM14,000. Memang cantik. Yang ni condition fully standard. Cat pun original daripada Proton sendiri. Jom kita tengok pula bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia datang dengan interior berwarna hitam dan juga krim. Yang ni dia datang dengan model yang ada Android player bahagian belakang. Korang tak payah tambah sebab kereta ni dah siap dilengkapi dengan features macam ni. Sebab tak nak bagi anak-anak korang bosan apabila jadi penumpang dekat bahagian belakang. Yang ni keluasan dia 6 seater sahaja. Tapi kereta memang sangat-sangat selesa. Dia datang dengan interior berwarna hitam. Dia ada Android player yang kecil comel molek macam ni. Steering wheel multi-function original daripada Proton. Dia punya dashboard pun tak ada pecah, tak ada merekah. Memang sangat-sangat cantik. Untuk kereta ni, siapa-siapa berminat, korang boleh roger nombor yang ada dalam video. Jangan lupa juga like, komen dan juga share. Yang paling penting, subscribe dan tekan button notification yang ada dalam video. Bukan sekadar MPV yang ada di AR Used Car. Kalau korang nak tahu apa lagi kereta yang ada dekat sini, jom. Kita ada juga sedan. Kita pun ada juga model hatchback. Kita ada banyak model hatchback dekat sini.
Next yang korang cari kita Okey. pun ada, dan juga Continental pun kita ada dekat sini. So kalau korang berminat apa-apa sahaja model yang korang nak, kereta idaman korang, korang boleh contact nombor yang ada dalam video, ataupun korang tekan je like banyak-banyak. Dalam masa yang sama korang komen kereta apa yang korang minat, Panji wajib akan review untuk korang. Itu sahaja video daripada Panji untuk kali ini. See you next video. Assalamualaikum.